100,000, 2,000, 12,000 macam mana kalian sekalipun, itu yang Allah pilih. Sebab apa mereka terpilih untuk sebut nama kekasih Allah. Siapa dia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan dia nak bagi orang sebarang tuan-tuan. Mestilah orang yang dia sayang, orang yang banyak berkorbankan segala amalan-amalan yang mujahadah di rakaat tuan-tuan. Apabila kita solat 2 rakaat, 1 rakaat 20,000 tahun. Itu boleh tuan-tuan? Tak boleh kan? Lepas tu rakaat yang kedua pun 20,000 tahun. Lepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas 40,000 tahun tu tadi, aku cagarkan di syurga ma'wa. Engkau betul sembahyang 40,000 rakaat. Aku terima kasih sangat Jibril sebab ketaatan kau, keikhlasan kau. Tapi aku tak suruh pun. Tapi umat Muhammad, jadi mana aku arahkan di solat 2 rakaat atas perintah